Selalunya kalau korang nampak kat social media ada banyak cara teknik training kan. Adanya orang training untuk build muscle, orang buat isometric exercise, ataupun ada juga yang suka berlari sahaja setiap hari, tak benda lain. Ataupun ada juga banyak orang yang buat endurance training khas untuk ketahanan otot mereka. Nah, semua orang teknik training mereka berbeza, tapi matlamat tetap sama untuk jadi lebih sihat, cergas dan kuat. Itu saja. Cuma konsep ataupun zone training tu sahaja. Contoh kalau yang isometric, yang untuk hypertrophy, untuk bina otot, kebanyakannya sebab mereka nak konsep macam bodybuilding. Manakala yang main macam strength training saja, strength saja, mungkin fokus pada kekuatan, mereka tak fokus pada bentuk badan sangat. Manakala untuk yang berlari saja, mungkin mereka suka masuk event berlari ataupun just nak test cardiovascular dan stamina. Manakala endurance, selalunya fitness race. Manakala yang anda nampak banyak berjalan kat taman tu, brisk walking saja, mungkin mereka hanya cuma nak kuruskan badan, turunkan berat badan saja. So kalau ada orang cakap mungkin cara you nak kuruskan badan tu salah, mungkin cara you nak bina otot tu salah, ataupun mungkin apa you buat tu salah, you kena fikir apa matlamat you. Jangan dengar sangat apa yang orang katakan, tapi percaya kepada apa yang you nak buat sebenarnya. Tapi lagi bagus kalau you guys nak belajar cara buat senaman yang betul untuk matlamat yang anda mahukan, carilah personal trainer yang betul ya, yang boleh membantu anda. Sebab sekarang ni saya nampak banyak sangat social media ni, kalau ada orang bersenam sikit, anda nampak dia kurus, anda akan cakap, oh benar otot lebih tebal. Sedangkan matlamat dia cuma nak masuk endurance race mungkin, ataupun dia just nak berlari marathon ke apa-apa. Jangan nilai orang mengikut perspektif anda sendiri. So saya harap kita boleh jadikan fitness dekat Malaysia ni lebih sihat dan lebih positif. Jangan nilai orang dan training ikut kehendak you sendiri.